A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 50. Betul. Amplop. Amplop. Ikut. Sendok. Jadi kajian Islam kami pada bab dari mulai bab yang pertama menyebut kalimat la ilaha illallah dan selawat dan iman dan wudu, fadilah wudu dan masalah fadilah urun azan dan mendengarnya baik tak pahala Allah berikan. Dan berkelama tu tak ulang kembali bab tentang masalah kelebihan sembahyang berjamaah. Ya. Yan, kan mak dengar macam kelam. Yan. Dikatakan oleh Nabi kelebihan daripada sembahyang berjamaahnya pahala haji 25. Ini 25. Dibandingkan berjamaah atas sembahyang seorang diri, ia 25 derajat. Mana haji kelebihan sembahyang berjamaah atas sembahyang seorang diri. Mana haji ada urung yang sembahyang tiga. Pahala haji, fadilah haji diberi diri 25 derajat. Dan bermula sembahyang sekali serta berjamaah itu terlebih ia atas sembahyang seorang diri 120 sembahyang. Nyok ke Nabi kelebihan kira urang sembahyang berjamaah sekali dia sembahyang berjamaah dibandingkan dengan sembahyang urang yang kira tapi sembahyang di 120 sembahyang mantong lebih urang yang sembahyang sekali berjamaah. Jom tengok je. Hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berjalan ia kepada sembahyang berjamaah, niscaya menyurat oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu langkah pergi dan pulang itu 10 kebajikan. Yang ke Nabi lam sebarang gathok dari rumah diniji untuk sembahyang berjamaah. Dari rumah dah niji nyok tak sembahyang untuk sembahyang berjamaah. Ya. Maka ke Nabi niscaya menyurati oleh Allah Ta'ala baginya. Gusurat, gutulih nan gotnya. Tiap-tiap satu langkah. Dari rumah rejak ke etong satu langkah. Getong. Baik gejak wate pun mau pulang. Nya kelebihan. Betul ke kelebihan fadilah. Tiap-tiap langkah pergi dan pulang. Pergi dan pulang. Menyona tajak 20 langkah. 20 langkah berarti 2 kali lipat. Berarti 20. Maka ketika langkah pertama sampai 20 langkah Allah tulis surati nan katanya. Dengan 10 kebajikan. Berarti satu langkah 10 kebajikan. Kali pada 20 langkah tanya menuju untuk berjamaah. Dan
menghapus oleh Allah Ta'ala daripada 10 kejahatan. Ya. Ya, rakyat tak orang faedah dia. 10 kebajikan, satu langkah 10 kebajikan. Dan menghapus 10 kejahatan, titip satu langkah. Ya, rakyat tak kepala dia. Fadilah. Ni enggak? Nak pertanyaan no? Ni kena pertanyaan. Maunya langkah yang kita pegang itu langkah dan tengok ngah. Maunya Honda saja. Sama lah. Itu alat, motor alat. Honda kan alat. Dikira langkah cik, paduk gua berputar banyak lagi nyanci dikira langkah. Padu go gas, go truk guna. Nyan alat, benda. Untuk mu tujuan gena truk pada tempat. Mana lagi ni? Lagi go menjak ke tembayang beladin masjid. No lingkar ngongkru. Jalan satu-satunya untuk ngon jalur. Ataupun rakit. Rakitnya dia tahu alat untuk tanya. Kau nak kita jangan langkah tanya. Getong masjid. Padu go dayungan getong. Alat. Mana ini langkah. Langkah kah? Angki. Tapi sama cik. Bongon Honda, bongon motor. Adik getong. Mau yang waki, beri langkah tanya. Mau yang Honda bagai truk, berarti bagai. Punya ngaki dari rumah tanya nasi kilo, nasi lebih bolangka, yang Honda tertuh go gas. Mana? Bagai truk. Okey, kiraan anda Pokoknya titip langkah berarti titip walaupun alatnya nya. Bagai truk berarti bagai getong. kita beli pintu kan, kita beli pintu kan Honda, pintu Honda gitu. Katanya, obor lagi dah, Honda pun lagi dah, getong lagi dah. Supaya putar dah yuk. Baca ada pada ada lagi mana. Baik dengan maki putar. Punya pahala agak maki ni tadi dari rumah dari Bak Timpang apa meter keliling. Tutup meter. Ha kan? Tajak maki. Tajak Honda dah keliling dari dia. Tujuan apa? Jak berjamaah. Ini. Tujuan gede. TJ pahala haji terlebih go langkah. Itu Honda tu. Ikut anak Honda, tengok anak Honda. Mana putar ni untuk meter lebih haji. Putar dia keliling jalan dak apa? Lampulo. Putar dia keliling pasar, bawa orang guna utama haji pahala haji. Ya, ini kelebihan Berjamaah. orang berjamaah. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tiada aku ditanyai akan Jibril, apa balas bagiku? Dan apa balas atas umatku pada sembahyang berjamaah? Ya, Nabi ketanyong lagi. Ya, lagi kan? Aku ditanyai akan Jibril. Ya. Mungkin ditanyai apa balasan maklum dan apa balasan bak maklum. Ha, kan? Pada sembahyang berjamaah. Ya. Maka berkata Jibril, mungkin Jibril, hai Muhammad, barang siapa sembahyang daripada umatmu 2 orang padahal sembahyang keduanya berjamaah, menyurati oleh Allah Ta'ala baginya dengan satu rakaat 100 sembahyang. Ya. Makanya tengok jajuk-jajukan bila sembahyang krono berjamaah walaupun 2. Bayang dia berjamaah, dikira dia berjamaah, maka kita nak pak lebih ke. Faham ke kau? Mungkin Nabi
Muhammad. Partner le. Apa bukan Nabi? Gekem no. Part lebih guna umat le bak bubuk sembahyang berjamaah. Maka kejauh Jibril Nabi Muhammad. Gekel Jibril. Sebarang gato sembahyang umat dron ya Muhammad. Ya. Dua dro. Ni bubuk sembahyang dua dro tapi berjamaah. Tidro imam, tidro makmum. Makna ji. Ya. Maka gekel menjurati oleh Allah Ta'ala, geturat oleh Allah Ta'ala dengan satu rakaat sembahyang kepubutnya 100 sembahyang. Pupu sembahyang lah. Punya sembahyang subuh 2 rakaat, berarti seretul balik seretul 2 rakaat. Seretul 2 rakaat 2 rakaat. Punya lehuh 2 rakaat per retul. Getulis di surat nan yang namanya kebajikan. Ya rayu tak. Rayu tak pahala dia. Ya. Kita pada di sembahyang berjamaah. Fadilah sembahyang berjamaah. Bermula hadis tersembunyi. Jadi tersembunyi. Maknanya tadi mana tersembunyi? Turi mana tersembunyi? Manado. Tiba mana? Manado. Najilah. Mana? Manado. Sembunyi. Isam. Sembunyi kan? Manado. Isam. Mana tersembunyi? Anada. Ana jelas. Gimana jelas? Ada jelas gaib. Makna juga hadisnya, hadis tersembunyi. Hadis tersembunyi. Bukan dikatakan hadis dhaif. Tidak bukan. Hadis latan. Bukan dhaif dan bukan itu. Hadis yang kuat. Mana tersembunyi? Mana ji? Punya mana pegang? Ini bahasa tanya keramah. Itu aku pegang menyo untuk aku pegang. Seandainya jika kita punya pahala fadilah haji, tentu aku pegang tu. Kadang-kadang bila lagi kita lain ada aku pegang. Tersembunyi tak masalah hadis ni. Mana tersembunyi pun jarang disampaikan. Jarang untuk disampaikan. Memang kaitan dengar-dengarnya pahala berjamaah yang lagi punya satu rakaat kita urang dua dah. Makanya urang punya itepanya hai tem le ji. Wate bayi jak dua tegak gerak minta telak jamaah. Na urang na tu ditelak je berjamaah. Na dua dollar di jamaah ji. Hai ben rodo. Kadang cok fadilah berjamaah. Kecuali tiga ji. Yang orang nak ilmu lah. Ditepu kau nak tanya ikut berjamaah nak urung di droinan. Dia tanya tepu ilmunya tak ikut urung imamnya. Kerana fadilah berjamaahnya kayu. Tapi tukok dulu. Pele. Anda boleh tukok. Tukok. Kita nak muat dia. Mungkin tak tukok kaji tu pegang. Mungkin 3 jam nak ilmu. Mungkin kita punya ilmu. Pore ada. Ini kalau dia aku kale. Kalau benci. Ayolah. Apa lagi ya? Dia dah tukar ni, dia sembahyang sunat dulu. Saya sembahyang wajib kan. Tukok ipoh lah tanya. Boleh lah. Cukai dah. Cukai, tukok. Gimana kata tukok? Dia tukok tukok kuat. Dia cukai gimana? Beda cukai dengan tukok kan? Beda cukai dengan tukok? Nyo tukok, nyo bahasa dia peh kan? Berarti nyo lah ulai akal kita nyo, berarti kuat dah. Tapi nyo cukai perasaan. Aku bahasa beda-beda je. Punya rumah pun cepat, punya anak pun cepat. Pai tukok, aku tak tukok aku batik. Kaya, kau tu bantu. Ana masuk.
Dalam hukum hana mak untuk syarat tu untuk jumpa je. Tapi hukum hana juga je cukai. Cukai. Hana je cukai. Boleh tanya ikut ke berjamaah. Ya ikut macam. Berarti tanya ni imamnya kau hana perleh. Ya, lupa dia sampai macam-macam. Hana perleh ni. Tahu. Yang penting jika dia sudah ada yang mengikut. Jika ada depa, dia nak tanya berjamaah. Beda pun antara dua. Dua tanya dia berjamaah. Yang baru, yang bunuhnya sino kau otomatis kan kau ikut sudah tentu. Sudah dapat pahala bandua antara satu. Karena ada yang diikut. Walaupun si imam tadi makmum, anak ikut imam, anak ni bunuh imam. Walaupun dia ada ikut imam, tetapi ketika ada orang di belakang, jika ikut jika imam ni, artinya ke imam ni, berarti otomatis sudah bandua, nah otomatis berjamaah. Ya, kecuali belum cukai, baru dia bisa otomatis berubah ni, bawa lu jika ikut imam, kaji imam. Ya, otomatis. Ya, ada jika batu. Ya. Artinya fadilah rayukan. Ya, tak pelihara je fadilah-fadilahnya. Ya. Ada lanjut usia adanya berrajin adanya kan. Ya. Yang kekun dari Nabi. Hadis barang mana laki-laki yang sembahyang ia dengan berjamaah adalah ia lalai atas titian siratal mustaqim seperti kilat terlebih lekas. Tahu faham apa yang bukan Nabi? Lebih cepat dari kilat. Di mana lebih cepat lagi kilat? Kilat tu ngedep pun mau detik je. Kon tu haji kau bet kilat. Maksudnya lagi nya. Kalau lebih cepat je dengan kilat. Wah, bukan cerita. Seorang agama dan sembahyang berjamaah. Berarti wajib basratul mustaqimnya lebih dari kilat. Ya, itu lagi nak tunggu. Lebih kilat tu. Melebihi kilat. Melebihi kilat. Berarti menyebab asal melebihi kilat dan kilat lain. Kan menyunatnya kilat yang melebihi kilat. Tentulah. Kita kau tengok ni. Kau faham ni bukan ni? Mari. Apabila tanya orang agam, aku buta pelihara sembahyang berjamaah. Wate singo orang yang agamnya sembahyang dia tahu dia di dunia mana pelihara. Wate singo amalan di singo. Wate melalui jalan siratal mustaqim nya ana meleleh. Ini ibaratkan lagi kilat giban. Wate kilat kuat cepat sedetik lagi nya ke jalan di wate siratal mustaqim. Fadilah ni. Kau faham? Tadi? Kau yang kitabnya bujuk semangat ke dah? Walau mengamalnya yang lain cerita. Tapi yang kan jelas katanya wajib tak apa? Wajib tak pati. Bersemangat tanya untuk yakin tanya mak pati pegangnya pahala ni fadilah ni lagi nyo. Walaupun maka jinu pegang dah. Urung-urung tablet jamaah tabletnya benar awaknya anak Allah. Masalah email lagi dia pegang tapi masalah ilmu ni tak bertempat. Tetapi fadilahnya kelebihan amal awaknya anak tangguh katanya awaknya betul syiar awaknya. Maka jika pegang alergi tanya tak kalau awaknya. Bersenang tanya walaupun tanya anak mampu lagi awak. Bersenang tanya bergalak mak ngondon pergi lagi nya tanya bajan ni. Beriri ke tanya seperti dah tak puput lewatnya. Beriri ke tanya alah ibu bila lagi nya terbayang tanya ilmu. Anjir tanya lagi nya. Tanya kan betul.
Kadang sembahyang dia lagi itik. Lagi beko. Lagi beko kaki katanya. Baiklah awaknya yang penting kubur syiar agama. Faham kira-kira? Tanya tak kira bayan, tak ada dia awaknya ikin katanya. Lepu ber tau, lepu nyonyo. Maka dak hitam tak lipat tak kitab tipe berlapis tebal ji. Hana lagi kamu amalkan hana hati dia awaknya. Toh benar. Ya kan? Kepa akan semayang bulan-bulan minggu ilmu nak betul. Tapi hana awak amalkan, kamu nak kamu amalkan. Tak betul. Bengian dah dia bergaya. Bainan yang penting yang namanya agama tadu dukung yang penting baik kedanya alergi. Geyu agama pakai surban. Pakai ridak tanya tidak sembahyang dah pakai ridak. Tanya kan takut malah kan. Alah tu alim di mana ya? Apa pakaian orang Islam ni sunat, pakai ridak sunat, pakai baju jubahnya sunat, pakai pecinya sunat. Kan ada awaknya dipakai peci, dipakai turban, pakaian wangi-wangian, dipakai diwak dalam baipuk ni. Waktu kemungnya bayang bersugi awaknya. Ni tanya. Oh tak kalau no. ISIS. Bukan teroris tak kalau. ISIS no. Baik lagi dia berganda tanya lagi puput awaknya. Tanya hana mampu. Tanya kalau mampu beramal. Maka kita Nabi wajib bersiwak. Ya kan? Tanya sunat nyangka. Baik tak fadilahnya? Baik tak fadilah? Barang gasau laki-laki sembahyang ia dengan berjamaah. Maka tengok lalu ia wate siratal mustaqim lagi kila. Lagi kila. Mau dipelihara. Maknanya orang yang memeliharakan sembahyang berjamaah laki-laki. Naik ke pegawai inong. Hana. Bukan artinya urut inom haji berjamaah. Pokoknya dia tak tahu haji. Itu kah sabut pada. Ya. Dia sembahyang 40 tahun. Sembahyang 40 tahun. Jadi mau mati. Jaga pelihara. Pelihara. Kena gini lagi tanya cik. Waktu kemung waktu kemung londa, waktu kemung jak kau tanya kemung Honda yang lebih gencang itu. Ya kan? Ni bagat tu orang kampung. Ni tak Honda 70 pun situ. Jom. Ni cakap Honda cuba Honda yang main macam. Berjam ni dong tadi. Yang mana? Cuba Honda 70 ni ada. Lagi nyanci tanya bodoh dunia kita lagi nyan. Mutakilik akhirat beroo dah. Becek-becek. Di dunia mentong orang betul-betul tak kupui pen untuk tablah tanya kemeng lagi nya. Nya awak tak emek no. Awak tak Honda kaya. Anak itu tinggal. Belagi ni tanya beribadat untuk akhir bunyonyo biasa tengok. Apa lagi ni abang? Tak celeng pen untuk tablah nyo. Lagi nyo cita celeng ci amal nyo untuk akhir akhirat. Tak tak. Ya. Jadi dia rebu kan 6 tu lah. Jadi sembahyang kan 5 detik. Jumlah 17. Jadi itu ke 17 yang ke hak ayo ke nak sebagian atas Nabi. Hak tanya? Hak dia mendu. Jadi kewajiban ke tanya? Bila tu bayar 5 waktunya yang perintah tu Allah. Ibadah. Yang itu bayar 5 waktu. Luhu aftarnya Allah pun Nabi. Allah riu wajib kan? Allah riu sembahyang Nabi. Allah riu sembah ibadah. Naga lam Quran. Masa sembahyang dulu terus maghrib terus subuh memandu nabi oleh Allah. Wadah ni. Nabi oleh Allah. Wadah ni nak nampung dong. Nah kan yang riu Nabi. Duk kubut dana Nabi. Panjang waktu pun tu bayang riu tu nyo. Leho.
Ya. Maka you Allah Taala ibadah. Dalam lerang aku juga jin dan manusia untuk melainkan untuk berbuat ibadah. Maka ketika jumpa wajib Nabi, maka go bau umat. Dino fadilah haji bau umat. Ya, berarti laki-laki, berarti kau kena tanya mana? Berarti fadilah guna tu barang kata berjamaah. Waktu masa Nabi dia berjamaah wajib. Wah. Makanya Nabi waktu kita sahabat. Nabi waktu Allah Taala Assalamualaikum geduk ke lagi nyo. Di kalong sahabat. Nah. Oh tinyo tu. Oh, dia cok. Hoi. Makan duk pertanyaan. Lagi ni. Pakong betul bak sakit, betul bak. Tengok lagi nanti punya anak, nyama. Jadi Nabi tok rumah ni. Mana lagi nyo dah pupuk, model jamun ni dah pupuk. Kau ai tok rumah dia. Balaka. Kek malam ni ho. Mana ada? Tidak pakai. Pegang debu. Awal rumah debu dia punya. Jamunnya lagi kita beda. Jamu cuma itu pelajaran bagi kita bahawa Nabi katanya menjelaskan kepada kita dosa kepada diri kita. Jadi fadilah-fadilahnya membandung untuk jadi bisa tak amalkan. Anak tangguh punya kadang hati dia menduk-duk mati tengok. Nak terasa ke doa hati kita. Yang penting ilmunya bertada pun. Wajib dapat. Ya. Hebat tak tu? Salah ji. Ya. Hadis Nabi Muhammad SAW bermula sembahyang berjamaah itu terlebih daripada dunia dan barang ada di dalamnya. Ya. Sembahyang berjamaahnya terlebih dah. Lebih dah sembahyang berjamaah daripada asal dunia dan yang na barang memandung katanya. Pupuna barang alam asal dunianya. Pupuna intan, emas, perak, bendung yang berharga, mantong, raya, orang yang berjamaah. Nyo di mata agama baksana. Mata Allah. Lebih raya. Situ tanya orang agam. Mantong, tapubut, berjamaah. Baik tak fadilah je. Nakaya Nabi. Betul tak apa? Kada dah. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, tiada sembahyang maka orang yang hampir dengan masjid melainkan di dalam masjid jua. Di mana lagi? Tiada sembahyang. Mana tiada sembahyang? Ana kira sembah bagi orang yang hampir. Mana hampir leh? To dengan masjid melainkan di dalam masjid jua. Gimana mana? Yang Muka masjid. ada di masjid akan anak bayar. Anak lagi sembahyang berjamaah jua. Tiada sembahyang bagi orang yang hampir dengan masjid. Berarti walaupun itu masjid yang ada jamaah, berarti Anda kira sembah? Itu juga kita pilih. Walaupun di dalam masjid, walaupun di sembahyangnya di pudong jamaah yang mau bagi dalam masjid. Masjid tu di nampak tu. Hai kira. Nak nyona urun ilmu agama kalau kena dijit, nampak dalil lah. Yang ke Nabi ya. Pokoknya ilmu dia tidak panjang tak yang ke Nabi. Betul dan sembahyang bukan dah pasal sembahyang di rumah. Tetapi masjid tanya sejengkai. Walaupun tanya anda tak pupuk jamaah, tapi tajak umas. Anda mesti tanya jamaah, telak tanya. Tapi tanya tajak masjid rumah tanya sejengkai. Toh, tapi tajak umas. Walaupun tanya anda merempok jamaah, tapi tajak umas. Nyo lagi urung ke anti masjid ni, ke anti musallah.
Sembahyang di rumah, ilmu kena. Kau ni gini. Kan Allah Taala sombong. Toh masjid kah, masjid rumah kah? Kecuali rumah tanya masjid dengan rumah tanya jauh. Nyok jauh masjid. Kibat? Ni kadang-kadang fadilah berjamaah atau berjamaah. Masjid ke rumah Allah, rumah tempat yang God. Hana munci kita nyo, mina kumung dani anda kumung jamaah, yang lain tak boleh babnya. Yang kita nyo masjid munyo tanyo, rumah tanyo to mamas. Hana tapi dah jamaah tajak cing mamas. Yang penting hana fadilah daripada berjamaah, fadilah tadu ba rumah Allah akan daripada tak terbayang di rumah. Nyo dalil yang kuat. Nhất bèn tunat. Je. Ada masalah. Je. Tu main tua di rumah je. Dino masalah berjamaah. Dino galak masjid. Tanyo walaupun anak merompok tanyo berjamaah, tapi kita tengok masjid. Kadang rumah tanyo toh mas. Tanyo pada dalil apa? Betul. Apa dalil dong? Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mutalawat ini Bapak